Guys, aku rasa mesti korang pernah alami benda yang macam ni, okey? Di mana kita parking kereta dekat tempat yang betul, alright? Dalam kotak parking semua. Tapi bila kita nak keluar, tiba-tiba dekat belakang kita punya kereta, ada pula kan kenderaan lain yang block kita punya kenderaan. Okey, so bila kita pergi check dekat kereta tu, nombor telefon pun tak tinggal, handbrake pun dia tarik dan menyebabkan kita susah nak bergerak ataupun nak keluar daripada kotak parking tu. Right, kalau tinggal nombor phone pun mungkin kita call tak dapat, tak angkat, bateri dah habis dan sebagainya, dan menyebabkan masa kita juga terbuang dekat situ. Okey, sebenarnya ada cara, right? Ada benda yang kita boleh buat untuk nak alihkan kenderaan tu. Okey, dan aku rasa benda ni tak ramai pun yang tahu. Jadi aku nak sharekan awareness aku, right, dalam video kali ni untuk pengetahuan semua sekiranya korang berdepan dalam situasi yang macam ni. Okey, aku percayalah ramai yang dah pun tengok satu video yang mana seorang akak ni dia punya kereta kena block dan dia sangat marah, emosi menyebabkan dia pergi rosakkan kereta yang block kereta dia tu. Dan akhirnya last sekali dia yang dipersalahkan bila owner kereta tu buat report dengan polis lah. Okey. Tapi tak apa, itu cerita yang dah lepas. Untuk video ni aku nak bagi tahu dengan korang apa tindakan sepatutnya korang ambil sekiranya korang berdepan dengan situasi ni pada masa yang akan datang. Okey, sebenarnya kalau kita punya kereta ni kena block, alright, kita tak boleh sesuka hati, okey, pergi sentuh kereta orang tu. Maksud dekat sini pergi rosakkanlah kereta orang tu. Kalau contoh dia masih lagi consider, dia masih lagi turunkan dia punya handbrake, maksud kita boleh tolak kereta dia, itu okey lagi. Ada setengah owner parking, setengah owner kereta ni, okey, dia dah block kita punya kereta dan dia tarik pula handbrake. So, kereta tak boleh bergerak lagi dah. Right? Dan menyebabkan kita susah nak bergerak lah. Okay? Sebenarnya ada satu akta tau di bawah akta pengangkutan jalan yang mana kalau kita kita punya kereta di blok oleh kereta-kereta yang tak sepatutnya ni, yang tak parking di kawasan yang betul ni, sebenarnya kereta-kereta tu boleh dikenakan tindakan tau. Dan bila berlaku kesalahan yang macam ni, pemandu yang tidak parking di tempat yang betul tadi ni boleh didenda sehingga RM1,000 ataupun RM5,000 dan juga boleh dipenjarakan ataupun kedua-duanya sekali. Jadi apa tindakan yang kita boleh ambil sekiranya kereta kita berada dalam situasi kena blok ni? Yang first sekali adalah kalau korang pergi check dekat kereta tu tak ada tinggal sebarang nombor telefon untuk kita hubungi, tolak kereta pun tak bergerak, okey, dan kita nak minta tolong sesiapa pun tak ada dekat sana, kita dah horn banyak kali tak ada juga orang datang, kita dah tunggu lebih setengah jam. So, kita boleh untuk call polis ataupun majlis bandaraya untuk alihkan kenderaan tu. Okey, kita sebagai orang awam ni tak boleh untuk pergi sentuh kereta dia ataupun buat apa-apa kerosakan kepada kereta orang tu. Okey, sebab kereta tu masih lagi dikira sebagai harta orang awam. Right, dan kita tak ada hak untuk nak pergi rosakkan kereta orang tu. So, janganlah terlalu mengikut emosi, okey, emosi marah kita pada waktu tu, right, dengan merosakkan harta benda orang lain ni, okey, sebab kita fahamlah, alright, bila mana berada dalam situasi yang macam ni, di mana kita nak cepat, alright, di mana kita ada sesuatu hal yang lebih penting untuk kita nak buat, okey, so memanglah dalam situasi tu kita akan cepat marah, okey, kita akan temper dan sebagainya. So, menyebabkan kita akan ambil tindakan di luar batasan lah. Okay? So, sekiranya kita dah pun melakukan kerosakan pada kereta tu, tak ada cara lain lagi dah. Okay? Owner kereta yang yang dia block kereta kita tadi tu, dia boleh buat report dan boleh claim balik apa-apa kerosakan yang kita buat pada kereta dia. Alright? Dan menyebabkan kita yang akan alami kerugian. Okay, dah lah rugi masa. Lepas tu kena keluarkan lagi kos untuk baiki balik kereta orang tu. So, cara lebih selamat, cara lebih mudah, okey, hanya 2 badan penguatkuasa ini sahaja yang boleh untuk alihkan kereta tadi tu ke tempat lain ataupun polis ataupun majlis bandaraya ni boleh claim kereta tu. Okey? Untuk tindakan yang selanjutnya lah, okey? Asalkan kita boleh lepas, boleh keluar, dah kira okey dah. Right? Itu je. Okey? Itu je cara untuk kita nak kita nak ajar pemandu-pemandu yang tak parking di tempat yang betul macam ni. Okey, kita pun faham lah kadang-kadang mungkin tempat tu, kawasan tu tak ada parking dan sebagainya. Tapi kalau kita dah block kereta orang tu, adalah sikit common sense kan. Alright,
adakanlah sikit akal korang tu. Okay, dah parking belakang kereta orang, alright, at least letaklah nombor telefon. Ataupun at least beringatlah kan, ataupun seorang tunggu dalam kereta ke, ataupun pergi dekat kawasan dekat-dekat tu ke kan, at least kalau ada orang horn kita boleh alert dah. Okay, aku dah block kereta orang, orang tu nak keluar, so aku kena alihkan kereta. Okay, ini adalah parking belakang kereta orang. Kita buat kita punya parking tu macam tak ada apa-apa kan, pergi melenggang, pergi settlekan kita punya kerja, sedangkan orang lain punya kerja dah tertangguh, okay, dah menyebabkan orang tu ada masalah dan sebagainya. Right, so peringatlah kalau korang yang nak parking kereta tu, okay, letakkan nombor phone sekiranya korang block, ataupun parking di tempat yang betul, ataupun tunggu sehingga dapat betul-betul parking, barulah kita parking di tempat yang betul. Okay, supaya tak berlaku lagi lah kejadian-kejadian yang macam ni. Alright, dan sekiranya korang berdepan juga kejadian macam ni, ini cara untuk korang selesaikan. Aku pun pernah, alright, aku pun pernah, korang pun pernah alami situasi macam ni, dan akan datang pun akan lalui juga situasi yang macam ni, sama je. Okay, at least kita ada info, kita ada ilmu, apa yang perlu kita buat. Alright, so aku rasa tu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Sorry guys, aku agak lama juga aku tak upload video dalam channel aku ni. Alright, terima kasih juga korang yang masih setia menonton, masih lagi sokong channel aku ni. Jangan lupa guys, kalau korang yang tak subscribe lagi tu, tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni. InsyaAllah aku akan upload lagi konten yang lain. Alright, jumpa lagi guys, aku Fit Firdaus. Assalamualaikum. Bye.